MB Sanusi, jangan terlampau sombong sangat. Baru-baru ni saya dah dengar ceramah MB Sanusi kita bertegar-tegar entah pentah. Kemudian dia petik nama Dr. Taufik, ahli parlimen Sungai Petani. So dia kata muda-muda pun kena bersara awal. Terlampau sombong sangat. Angkuh. MB, saya nak pesan. Jangan sombong. Kerana kesombongan itu yang akan membuatkan kamu jatuh. Nak lawan kita daripada PKR, anak muda PKR tak pernah takut nak lawan. Tak pernah gentar. Tetapi kalau nak hantar orang yang lawan, hantar tua-tua bangsa ataupun tua-tua kerepot, tak payahlah MB. Ya, Ustaz. AMK Kepala Patan. Awak main di Sungai Petani tak bang? Cantik punya posing depan simak tu. Awak tak calling kan? Ni buat konten kita pun terpaksa kena jawab dengan konten. Kalau main hello-hello kita boleh kita jawab direct. Taufik ni hang kata dia perform dekat mana? Ini hari aku tengok 3-4 konten geng-geng Madano ni, geng-geng PKR ni sudah goyak. Termasuk UMNO lah, Tok Kurno. Semua mempertikaikan kenapa Sanusi nak kampai Parlimen Sungai Petani. Ini hari Parlimen Sungai Petani ni tunggai ya, sekok dia ya, menang. Blank semua habis. 14 di Kedah ni habis semua. Perikatan Nasional sapu habis. Tinggal dia yang tunggai satu menang. Jadi ini hari, dia bukan ada istilah sombong tak sombong, MMK cabut oi. Ini hari Sanusi sembang depan jentera dia, depan orang dia, depan parti dia, orang-orang parti dia. Jadi takkan hang nak sembang, kita akan kalah di Parlimen Sungai Petani. Kita tak akan rampas Parlimen Sungai Petani. Ini bukan istilah sombong MK. Ini istilah tiupkan semangat untuk jentera turun buat kerja. Nak rampas. Ni Parlimen satu ni dah menang dengan Taufik tu. Kan? Jadi ni hari PMN kata apa? Naga pun sanggup lawan. Adakah itu sombong? Adakah itu sombong? Kan kita nak tanya hang. Ini kempen. Ini adalah Perhimpunan Jentera Pilihan Raya. Hang tak boleh sembang macam darai. Hang kena sembang kuat. Sembang volume. Kena bagi semangat. Ini hari aku nak tanya hang satu MK Jabur. Kenapa hang beria sangat? Nak calon muda juga di Sungai Petani. Hang sampai kata kami orang Sungai Petani nak calon muda di Sungai Petani ni. Hang orang Sungai Petani tak? Orang Kepala Patan. Tapi hang masuk jemput di Sungai Petani. Seolah-olah hang orang Sungai Petani, hang nak bang. Hang nak calon orang muda juga. Hari ni aku nak tanya calon orang muda. Pada 6 Menteri pun kami nak calon orang muda. 70 lebih, 76 berapa? Sampai baju carik pun tak perasan. Mata tak nampak. Kan? Ini hari kita, kalau hang nak calon semua muda, semua pun muda. Bila aku tengok hang buat konten macam ni, dengan 2, 3, 4 orang kawan, dengan UMNO di Kedah ni buat konten, keyakinan Sanusi ni terlampau ni apa semua mempertikai kan. Di sini aku boleh abang satu, hampa penakut. Hampa takut hilang kerusi Sungai Petani. Ini hari Sanusi dengan culaan dia mungkin dia rasa yakin dia akan menang 36-0 DUN dan 15-0 Parlimen. Ini hari adakah seorang pemimpin daripada UMNO berani cakap macam Sanusi dengan keyakinan yang tinggi macam tu? Tak ada. Termasuklah pemimpin hang. Saifuddin Nasution pun tak berani cakap dia akan menang di Parlimen Pulim. Dia pun was-was dia boleh menang ke tak? Ini hari Sanusi, dia yakin dia boleh menang. Jadi ini hari, hampa dah goyang dah. Hampa rasa Sanusi yang akan bertanding di Sungai Petani. Jadi itu yang hampa hari ni pulun. Hampa nak orang muda juga nak tanding. Nak masuk tanding ni, kena orang muda juga lawan Taufik. Ikut suka kami ya. Nak bubur siapa pun. Jadi aura Sanusi ni, hang dah takut aura Sanusi. Sanusi ni aku nak abang hang. Tahu pilah di Kedah ni tang mana pun bertanding dia akan menang. Jangan kata Sungai Petani, tang mana pun dia akan menang. Jadi untuk AMK cabut, kalau hang nak mempertahankan kerusi Parlimen Sungai Petani ni yang tunggai ni,
hang kena tukar Taufik Johri bubur yang kemas lagi. Sebab apa? Aku dengar-dengar Sanusi yang akan masuk di Parlimen Sungai Petani. Jaga-jaga hamba, telur ayam tu kena muka tulis belakang.